Saya keluar daripada brand MMX, brand suplemen yang dah 3 tahun saya duduk, untuk pergi kepada next brand ni. Brand ni adalah Bismillahirrahmanirrahim. Is it Ure? Wait. So where are we going, bro? We are going and we are heading. Tak payah we are, we're going. Asal tak ada we are? We are macam ni sangat. We're going to new branch of Let's go. we are going to new branch of supplement product. And I know the curiosity inside our audience mind is which one? Should it be ON with Faiz Arifin or any other brand? So stay tuned, guys. Or maybe you're gonna come back to MMX? Who knows? Let's go. Let's go. Assalamualaikum guys, welcome to YouTube channel Hazim Sazali. Senang untuk siap sadar ataupun. So sekarang ni kita ada lagi 4 minggu sebelum competition di Hong Kong. Tapi video kali ni bukan saya nak cerita pasal Hong Kong. Video kali ni saya nak cerita brand mana yang sponsor saya untuk pergi ke Hong Kong ni. Macam yang korang tahu, saya dah dengan MMX dah 3 tahun. 3 tahun saya dengan MMX. So satu tempoh masa yang agak lama lah, 3 tahun tu kan. So sepanjang 3 tahun tu saya banyaklah belajar dengan MMX. So banyak belajar saya benda. Kalau korang tengok saya punya personal account saya dekat TikTok lah, lebih-lebih lagi kat TikTok, video konten saya semua tu banyak saya belajar dari MMX. Daripada saya kosong sampailah ke sekarang yang saya dah pandai lah buat konten kan. Konten yang quality, semua daripada MMX. And cara saya jual produk, semua tu saya belajar daripada MMX. Sebab 3 tahun kan, daripada 2023 sampai 2026 ni, ada dalam 3 tahun setengah kot. So macam mana, kita nak cerita pasal brand dulu kan. Macam mana saya dapat sponsor daripada MMX ni. Waktu tu saya tengah masuk competition NPC dekat Singapore. Saya champion kategori junior. Dan kategori open bawah 65 kilo saya dapat nombor 2. Lepas balik daripada tu, bos dia, Roger saya, dia cakap nanti kita nak awak join untuk jadi atlet MMX. So alhamdulillah, pejam celik dah 3 tahun saya dengan MMX. 3 tahun tu satu tempoh yang lama lah sebenarnya kan. Selepas tu saya ambil keputusan, lepas fikir lama, saya ambil keputusan untuk keluar daripada MMX. Sementara tu aku nak makan jap. Makan apa? Oh, apa? Tak apa-apa dah. Nak pakai ni tadi. Tak apa. So satu tempoh yang agak lama. Kat mana tadi Oh. So saya ambil keputusan untuk keluar daripada MX atas beberapa sebab. Aku gaduh dengan bos dia, bertumbuk. Dia ajak naik ring, tak ada. Aku tahu So saya ambil keputusan untuk keluar daripada MX sebab saya nak explore banyak lagi benda lain. Sebab MX pun dah 3 tahun. So saya rasa macam saya nak try buat affiliate bebas. So affiliate bebas ni macam mana? Sebab kalau dengan MMX, bila you dah ada dengan satu brand, susah tau untuk you nak macam mana nak promote brand lain. Contoh macam sebelum ni pun saya dengan Daily Bekal. So saya tak boleh promote Daily Bekal sebab Daily Bekal ni dia meal tapi dia ada keluarkan produk fat burner. So dia macam agak bercanggah lah sebab MX pun dah ada fat burner. So tak boleh. So kita kena stick to one brand and jagalah sebab kita atlet dia kan. So saya keluar lepas 3 tahun. Tak ada apa isu pun. Saya dengan bos dia okey, dengan atlet dia semua okey. Banyak pengalaman, kenangan lah. Kalau korang tengok video saya sebelum ni pun, semua competition yang saya masuk sebelum ni semua MMX sponsor. Ada yang sponsor, ada yang duit sendiri lah. Tapi mostly dalam 80% semua MMX sponsor. So saya sangat-sangat berterima kasih lah dekat MMX, bos dia dan staff yang baik. Terima kasih juga untuk growkan saya punya personal branding. Sama-sama lah kan, sama-sama grow. Dan lepas 3 tahun tu saya dah keluar. Dan sekarang ni ada satu, lepas saya keluar tu, ada 2-3 brand yang approach saya. Tapi saya macam hold dulu, kita buat affiliate bebas dulu. Lepas tu kalau korang tengok kat TikTok saya bebas, saya promote protein tu, protein ini. Lepas tu LSC pun panggil saya untuk buat video. So saya just promote whatever protein yang saya boleh promote tanpa ada
ikatan daripada mana-mana brand yang cakap kau tak boleh buat video ni sebab ada protein. So aku buat lah apa-apa suplemen kan. Tapi hari ni guys, hari ni dia ada satu brand tu panggil saya, dan saya datang untuk deal tu. Dia tak close lagi deal lah. Aku bukan officially tu, baru nak close deal macam mana. Deal tu sponsor dia approach saya untuk jadi atlet juga. So kalau dia tak approach saya dan saya tak datang sini, video ni tak ada lah. Saya buat video ni sebab dia approach saya. Dan lepas saya survey-survey, dia macam okay juga untuk try benda baru. Kau nak tahu yang mana? Kau nak tahu brand mana? Macam mana nak closing video ni? Okay guys, so kau nak tahu brand mana? Stay tune guys. So saya dah sampai, saya dekat tempat parking sekarang ni. Saya nak naik dia punya office dia. Lepas saya naik nanti, lepas saya turun, saya akan sambung cerita dekat korang balik, okay? Apa jadi, macam mana cara deal dia, itu inilah, okay? So stay tune guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sampai. Let's go. So sekarang ni kita akan heading to dia punya office dan HQ dia. Marilah kita tengok. So guys, inilah dia. Let's go. So alhamdulillah guys, kita baru lepas settle. And betul, kalau korang boleh tengok dekat video saya tu, next brand yang saya akan join adalah On The Go. So kita dah dapat dah ni. Apa ni? Ni apa nama dia? Agreement daripada On The Go. Dan saya basically dia punya offer lebih kurang dengan MMX, tapi ada certain things buatkan saya rasa macam best dan nak try lah. Nak cuba sebab ada juga company brand-brand lain offer kan. Tapi saya rasa brand ni antara brand yang saya rasa ngam untuk saya cuba. Dan let's do it lah. Dia punya task dia lebih banyak sikit daripada MX, tapi ada certain things yang buatkan saya why not kan, cuba. So untuk pengetahuan korang semua yang akan sponsor saya ke Hong Kong, hujung bulan depan, ada lagi 4 minggu ni, On The Go lah yang akan sponsor saya ke Hong Kong nanti. So guys, tanpa melengahkan masa lagi, let's go. Jangan lupa subscribe. Dan kepada siapa yang selalu dapatkan protein MX dengan saya, jangan risau, korang still boleh dapatkan protein MX lagi. Korang boleh pergi kat TikTok saya kat sini. Korang pergi kat situ, itu semua produk yang saya pakai. Protein On The Go ada, MX ada. So kalau korang dah biasa pakai MX, boleh je beli kat situ. Korang boleh beli kat situ. Jangan beli tempat lain, beli kat situ je. Tu TikTok saya tu. Alright. So guys, saya end dulu. InsyaAllah nanti kita jumpa next video untuk Hong Kong. Dan atlet daripada Sazali Samad Gym pun akan masuk competition On The Go bulan 8 nanti. So stay tune guys. Bye. Assalamualaikum. Let's go.